Assalamualaikum saudara. Nah, jadi kegiatan kita petang ni, kita tu nak nyedot madu kelulot. Nah, jadi madu kelulot ni dah sekitar 2 bulan tak kita ambil. Kita nak tengok, biasanya saya tu nyedot sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Tapi inilah lewat 2 bulan tak kita ambil dari sebelum bulan puasa kemarin. Nah, kita tengok macam mana banyak dia. Yuk. Ni cuma satu kotak saya sisa ni. Kemarin saya punya 5 kotak tapi lari. Jadi kita nak cuba untuk ambil. Okey. Jadi sebelum kita nyedot madu kelulot ni, kita buka dulu kotaknya, terus kita biar. Baru kita nanti kalau madu dia dah agak tenang, baru kita sedot. Nah, ni kita cuba buka dulu. Ni ditutup dia lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Banyak. Banyak betul. Tu. Habis saya kena kesong. Kena kesong. Habis kita pakai. Kena kesong saudara. Yang tak tahan kalau madu kelulot ni dia kesong rambut. Jadi kita biar aja dulu. Habis tu nanti baru kita pakai baju dia, baru kita sedot. Banyak kan tadi kan? Okey, ini dia yang buat agak gingsa. Dia nganu sampai ke rambut dia tu. Kerana kelulot ni dia akan ngejar yang warna-warna hitam, macam lubang hidung, telinga, terus rambut, celana, pokoknya yang warna hitam. Tak, dia tak ada masuk rumah. Okey, jadi kita pakai baju APD dia, pelindung dia, kerana dia tu yang dia tu kalau ngigit dia tak sakit, tapi dia ramai jadi kita risau, dan dia suka nyerang masuk-masuk macam rambut, terus jambang saya, terus lubang hidung, terus lubang telinga. Jadi yang hitam-hitam itu akan dikejar. Makanya baju APD-nya pun warna putih, walaupun ini tak terlalu putih lagi. Jadi yuk kita sedot. Semoga dia dah agak tenang, tapi kita tak tahu ketika ini tu hidup nanti. Dia hidup begini. Semoga dia agak tenang. Jom, kita langsung aja sedot. Kali ni dia agak lumayan banyak di tepi-tepi dia. Tu. Agak lumayan banyak lah. Tak macam yang 2 bulan lewat. 2 bulan lewat cuma di bawah-bawah je. Dan ini dah sampai telur, dia dah sampai ke atas. Yuk kita sedot. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lebah ni. Ya Allah, halat ni dah tak nak nyedot lagi dah. Okey, jadi tadi tu kerana mesin kita rosak. Alatnya tu bukan rosak, macam tak nyedot sangat. Kita ganti dengan ini, dengan jarum suntik. Bukan jarum tu pula, tabung suntik dia. Kita sedot itu.
Kita tak tahulah ni jadi atau tidak. Tapi kita ambil je. Oh ya, saya ni ambil kerana mak saya tu besok tu nak berangkat. Terus mak saya tu dari kemarin nak madu. Cuma saya tak sempat-sempat. Jadi sebelum mak saya berangkat, paling tidak adalah madu kelulotnya. Kita coba dulu. Ni saya tak tahulah ni dia jahat atau tak. Kerana dah kita tinggal lama. Ternyata masih nyerang-nyerang tu. Dia nyerang rambut. Kita pakai je lah. Itulah kita sedot dulu. Sedot ni sikit. Kita cuba untuk minum Ya Allah, masih guys. Ni itulah. Kita cuba sedot je dulu lagi. Entah dapat entah tak. Dia dah maghrib. Okey, kita dapat nyedot segini. Kalau mamak ni, mamak coba. Mamak nyamah je lalu, mak. Ni pakai ni je langsung. Pakai gelas. Mana dia? Mana tak? Manis. Mana ni? Itulah. Kita dapat begitu lah. Okey, jadi tadi rencananya kita nak nyedot pakai ni. Tapi kerana hari pun dah maghrib, kita tak dapat nak nyedot. Tadi cuma dapat tadi mamak saya segini, terus yang saya segini. Kerana mak saya tu dia nak berangkat besok tu. Terus dia ni nak madu kelulot tu dah dari kemarin. Cuma alat ni tu memang tengah tak bagus. Tadi pas nak rusak lagi. Maksudnya dia tak nyedot sangat. Jadi dapat nyamah je lah sikit. Tiap alat lah bagus baru kita sedot lagi ni. Ni dia yang kita cuba, yang kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Manis yang ini. Manisnya. Dan kerana ni tu tak banyak, biasanya tu saya dapat sampai sebotol, 2 botol. Biasanya saya bagi semua. Kerana ini tak dapat banyak dan rasanya manis, jadi semuanya harum rasa. Tadi mak saya dah dapat, isteri saya juga sudah. Kakak mana madu? Mau? Madu yang biasa Om Awal tu? Enak ni? Yuk kita rasa, yuk. Manis. Madu kelulutnya, sini yuk. Sini, hebat. Ni, sini ya. Sikit ya. Buka lagi. Manis ni, ya Allah. Ni, kakak rasa sikit aja ni. Ni. Tengok rasa. Manis kan? Kerana tak banyak ni. Sini, cepat. Dia tak banyak. Buka sikit. Tegak. Ni tak banyak. Enak. Kan? Saya letak sikit. Jangan semua, belah semua ni. Belah bismillahirrahmanirrahim. Mak sedap tu. Manis kan yang ini kan? Apa pula kan? Tidak yang macam tak yang asam sangat, tak yang pahit sangat. Apa bunga apa ni? Bunga telang ada. Belum bunga telangnya, belum berbunga. Macam yang biasa ke? Ais. Rasa Nes? Ni Ais pula. Tadi bapak lah, mak lah, isteri lah. Apa nama? Madu kelulot. Madu kelulot. Cuba saya. Manis. Mana kan? Manis pula. Biasa masak. Itulah biasa ni tak ada yang masam-masam sangat. Adalah pahit dia. Batai manis ni. Tapi manis kan? Gara-gara tu musim bunga. Musim bunga. Nak lagi? Tunggu. Habis. Okey, jadi itulah kita nyedot madu kelulot hari ni. Memang tak dapat banyak kerana memang tadi ada masalah sikit. Tapi walaupun dia sikit tapi kita bagilah ramai-ramai.
Tapi adik saya si Rakan sama si Naula tak ada. Besok je kita ambil lagi. Laika juga tadi tak dapat. Besok kita ambil lagi. Makasih banyak yang dah ikut semua. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, saudara.